Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Radina billahi rabba kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, wa bil Islam dina kami ridha, Islam itu agama kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah kami ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul kami. Yang bangga Tuan Pengurusi dan juga di dalam kuasa masjid Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Puan Hajah, Tuan Guru, para asatizah, ayah, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan izin daripada inayahnya hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan Allah Ta'ala, masih lagi diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih lagi diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita sama-sama hadir di rumah Allah Ta'ala ini, ya, untuk kita sama-sama juga menaikkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini kehidupan kita masih lagi dipandu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala hadirkan diri kita pada malam ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, dengan pengorbanan kita ini, dengan mujahadah kita ini, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insyaAllah juga mudah-mudahan ini menjadi amal-amal salih kita yang menjadikan asbab untuk Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi malam ini untuk sedikit berkongsi ilmu kita. Bersama-sama kita mengambil sedikit intipati daripada perbincangan kitab kita, kitab Nasaihul Ibad, nasihat kepada para hamba. Tuan-tuan, sedikit keberkatan majlis ilmu kita pada malam ini. Kita mulakan dengan bacaan ilmu kita, mudah-mudahan ada keberkatan insya-Allah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Menyambung lagi malam ini untuk kita mendengar sedikit beberapa nasihat daripada para alim ulama untuk kita, mudah-mudahan dia menjadi satu panduan insya-Allah pada kita. Ada nasihat yang ke-9 pada bab penolong sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan musuh yang paling kuat adalah diri sendiri. Penolong sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan musuh yang paling kuat adalah diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ba'dil hukama.
Man tawahama anna lahu waliyan awla min Allah, qalas ma'rifatuhu billah. Wa man tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsihi, qalas ma'rifatuhu bi nafsihi. Daripada sebagian para hukama, para hukama ini sebagian pandangan dia dikenali sebagai para aulia, para aulia, wali-wali Allah, Attiba'ul qulub, Attiba'ul qulub ini sebagian para ulama sufi yang dikenali sebagai doktor hati, yang kenal hati inilah mereka ni para aulia. Dikatakan sebagian daripada para hukama ini, sesiapa yang menyangka bahawa adanya penolong lebih baik, lebih utama daripada Allah, maka dia menunjukkan sedikitnya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyangka bahawa ada penolong lain selain daripada Allah yang lebih utama, maka dia menunjukkan indikator dia, yang mana dia itu sedikit pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesiapa yang menyangka bahawa ada musuh yang lebih kuat daripada dirinya sendiri, dan barang siapa yang menyangka bahawa ada musuh yang lebih kuat daripada dirinya sendiri, ia menunjukkan bahawa sedikitnya pengetahuan tentang diri dia, menunjukkan bahawa sedikitnya pengetahuan tentang dirinya. Ini kata-kata hukama lah. Maksudnya kalau kita lihat secara ringkasnya, siapa yang menyangka ada penolong yang lebih dekat, akrab kepadanya, yang lebih banyak athar menolong dia selain daripada Allah, mana kata tuan-tuan, Allah Ta'ala tu dia tidak yakin dengan Allah, dia masih lagi bergantungnya kepada makhluk, menunjukkan dia belum betul kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga siapa yang menyangka ada musuh yang lebih kuat di luar sana. Dia kata ada musuh yang lebih kuat daripada nafsu amarahnya, daripada diri dia ataupun lawamah itu, maka dia belum kenal betul-betul tentang dirinya. Ini sebahagian kata-kata para ulama. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala ini tempat kita bergantung. Wa man yatawakkalu 'ala Allah wa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah dan dia bergantung kepada Allah semata-mata, maka Allah Ta'ala akan cukupkan padanya. Ini antara dalil yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita ni satu orang hamba yang kata beriman kepada Allah, sudah barang tentu kena bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Walaupun kadang-kadang secara zahirnya makhluk itu kita minta bantuan kepada makhluk, namun asbabnya saja. Walhal ia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sebahagian ketua di kalangan para celik pandai ini mengatakan Allah Ta'ala itulah yang aziz, yang berkuasa, bukan kepada makhluk. Dan ada kalau satu orang yang menyangka ada yang lebih baik, penolong yang lebih utama, yang lebih kuat daripada selain daripada Allah, maka dia belum kenal betul-betul akan Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurukum. Kalau kamu tolong Allah, agama Allah, maka nescaya Allah Ta'ala akan tolong kamu. Ala inna nasrallahi qarib. Katakanlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat sekali dengan kita. Kita minta pada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan tolong kita. Jangan kita bergantung sangat kepada makhluk sampai kita lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau siapa yang begitu, maka makna kata disebut oleh para hukama ini, dia belum kenal betul-betul akan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah. Maka apa yang disebut oleh sebahagian para ulama, antaranya pengarang kitab, dalam diri kita ni ada penjelasan, ulama tersebut ada penjelasan secara ringkas tentang 7 tingkatan yang kadang-kadang disebut oleh para ulama. Tuan-tuan, kita rasa musuh yang lebih kuat tanah adalah musuh yang kita nampak, walhal musuh yang paling kuat adalah kita, diri kita sendiri. Inilah diri kita ni, makna kata diri kita ni.
nafsunya, egonya, malasnya, takut, tak yakinnya. Ini penghalang-penghalang besar untuk kita beribadah kepada Allah. Ya. Mana kata inilah tuan-tuan, diri sendiri musuh yang paling kuat, bukan orang di luar sana. Itu yang disebut oleh sebagian para celik pandai ini. Kadang-kadang kita rasa tak yakin, kita lah. Kadang-kadang kita rasa nafsu kita melampaui batas kita lah, malas segalanya, takut dan tak kira sebagainya. Inilah yang disebut oleh para ulama. Maka di sana 7 tingkatan nafsu yang ada pada setiap orang ini, yang kadang-kadang kita boleh nilai kita ni macam mana. Sebab itu yang jadi penghalang untuk kita lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Taala ni Maha berkuasa. Dan kadang-kadang nafsu itulah yang akan menjadi benteng kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut oleh para ulama. Ada 7, kalau mengikut pandangan ulama-ulama tasawuf, ada 7 tingkatan nafsu ni. Yang kita dengar nafsu tu apa ya? Ini ada 7 tingkatan nafsu yang kadang-kadang dia boleh menghalang satu orang nak buat benda yang baik. Kerana apa? Kerana nafsu ni, bila mana nafsu ni telah menguasai akalnya, maka dia tak yakinlah dengan apa yang ada, yang Allah Ta'ala bagi pada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Antaranya disebut oleh para ulama, satu namanya nafsu amarah, yang kita biasa dengar itulah. Nafsu amarah. Nafsu amarah ini merujuk kepada lafaz amru. Amru ni apa? Yang berarti suruhan. Suruhan lah. Dia menunjuk nafsu yang paling rendah sekali. Dan nafsu ini selalunya dia menyuruh kepada perkara-perkara dosa dan juga maksiat. Dia cenderung apa yang dia buat, golongan seperti yang ada nafsu amarah ini, dia cenderung kepada perkara-perkara dosa dan juga maksiat. Kadang-kadang sebagian orang yang ada nafsu amarah ini, tuan-tuan, ibu ayah, dia buat dosa dan tak rasa bersalah pun. Ada sebagian di luar sana. Sebab apa? Dirinya telah dibelenggu oleh nafsu amarah ini, dia buat dosa banyak. Dan bahkan dosa tadi dia buat tak ada rasa penyesalan. Dan kadang-kadang dia merasa bangga pula dengan dosa yang dia buat. Dia pamerkan, dia ceritakan pada halayak ramai yang dia ni buat dosa. Walhal terdosa tu. Ni. Dan terbitnya nafsu amarah ini, dia akan membuatkan satu orang yang keluarnya daripada tubuh badan dia sumber akhlak yang dicela, sumber akhlak yang tercela. Maka terbitlah di sana sombong, terbit di sana tamak, hasad, dengki, dendam dan sebagainya. Ini bermula nafsu dalam diri dia, ada namanya nafsu amarah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita ini kalaulah kita buat dosa dan kita ada satu namanya penyesalan, maka syukur alhamdulillah. Tak semua orang dapat bila buat dosa dia rasa menyesal. Ada orang buat dosa dan tak rasa menyesal langsung. Dan kalau ini kita buat dosa, kena satu ketika tuan-tuan kita buat dosa, kita menyesal, kita kembali kepada Allah. Maka itu tandanya iman, yang disebut oleh para alim ulama. Maka namanya satu nafsu ni nama amarah. Yang dia nafsu ini, dia akan membawa satu orang ni kepada kejahatan. Tak nampak satu kebaikan pada diri dia, buat jahat dia. Dan terbit daripada diri dia akhlak-akhlak yang tercela. Ini namanya nafsu amarah. Ini nafsu suruhan. Suruh apa? Suruh buat perkara yang tidak baik. Yang kedua, nafsu namanya lawamah. Lawamah ni apa? Dalam erti kata, berarti kutukan. Nafsu ini dia sudah mula terang, menerangi hati itu, cahaya di hati. Namun cahaya tersebut disebut oleh para ulama-ulama tasawuf ini, cahaya ini dia tak dapat menerangi keseluruhan hati itu. Tapi adalah cahaya di situ. Dalam satu keadaan dia buat benda yang jahat, yang sai'ah ini, tiba-tiba dia awal nafsu tu lah, tiba-tiba dia sesal lah, dia menyesal dengan apa yang dia buat. Ya Allah, salah aku ni, ya Allah, kan? Dia sesal lah. Ni nafsu lawamah. Nafsu lawamah, dia buat satu benda yang jahat, tiba-tiba dia menyesal. Dia insaf, ya Allah, salah aku ni, ya Allah. Maka dia istighfar kepada Allah. Dia kembali kepada Allah. Maka dalam keadaan dia dah kembali kepada Allah, lama dia tergelincir sedikit dalam bab agama. Dia buat satu dosa. Dan dia buat dosa tadi, tuan-tuan, dia menyesal balik. Ya Allah, salah aku buat ni, Allah. Dia taubat pada Allah, dia istighfar pada Allah. Dan lama-lama dalam keadaan dia selesa, dia terbuat pula dosa semula.
Dia buat dosa, dia nyesal pula. Ya Allah, dosa ni aku buat, ya Allah. Begitulah seterusnya. Kenapa cahaya itu dia tak dapat menerangi keseluruhan hati dia? Nafsu lawamah itu. Yang ketiga apa? Nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni dengan lafaz apa? Ilham. Ilham ni apa? Dia mendapat ilham dalam bentuk pengetahuan, ilmu yang dia ada. Dengan adanya tawadhu', dengan adanya qanaah ni, dengan adanya sifat-sifat yang terpuji dalam diri dia, sentiasa bersyukur kepada Allah ni, mulhamah ini. Mak kata ilham dia lah, Allah Ta'ala datangkan ilham untuk buat benda yang baik, untuk hilangkan benda-benda yang terkeji ni, mentakhalli, mengosongkan hati dengan sifat-sifat yang tercela, dia buang, dan dia menghiasi, mentahalikan hati dia dengan sifat-sifat terpuji. Datangnya sifat qanaah, datangnya sifat tawadhu', sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hati dia tuan-tuan, diri dia cenderung untuk buat baik. Ini namanya mulhamah. Allah Ta'ala datangkan ilham dalam hati dia. Ya, hati ni disebut oleh para ulama tuan-tuan dia, ulama-ulama sufi, hati ni memang kena perlu dijaga. Kerana apa? Hati ni tempat Allah Ta'ala datangkan ilham, datangkan iman. Allah Ta'ala letakkan iman dalam hati. Kalau kita lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu pun kan, sebenarnya Isra' dan Mi'raj itu ketika mana Nabi SAW nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, datang Jibril, belah dada Nabi dicuci, ni hati ni, namanya hati itu dicuci dengan air Zam-Zam. Maka tamsilannya hati itu tempat bisikan-bisikan syaitan kadang-kadang. Maka perlu dijaga. Perlu dijaga. Hati itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tempat ilham, tempat letaknya iman, tempat letaknya amal-amal yang baik, sifat-sifat yang terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan yang tercela. Kalau kita lah, saya suka tamsilan apalah tuan-tuan ya. Kalau kita ada satu namanya apa, di rumah tu ada gerobok lah, yang ada almari jati lah, yang kita beli mahal, yang kita simpan beli dekat Indonesia tu, kadang-kadang orang suka kumpul gerobok jati. Satu gerobok jati yang ada cermin tu, kita letak kat ruang tamu kita, contohnya lah ya. Kalau ikut sifirnya, kalau ikut logiknya, dalam gerobok jati tu kita akan letak perkara ataupun benda-benda yang bernilai lah pada kita lah ya. Kita letakkan apa? Biasa kalau kaum-kaum ibu ni, kalau robot perhiasan tu dia letakkan macam pinggan-pinggan yang cantik-cantik, pinggan-pinggan yang beli dekat Langkawi tu ke kan. Kita akan letak benda ni, kita akan fikir dalam mindset kita ni, robot ni special lah, terbaik robot ni, cantik, dan kita akan letakkan benda-benda yang istimewa lah dalam robot tu. Bahasanya tak mungkin kita letak benda-benda yang tak ada nilai dalam robot tu kan. Kalau nak mudah faham, tak ada kita nak letak botol-botol kicap dalam tu kan, kita mesti letak benda yang special lah. Sebab apa kita beranggapan almari ni special lah, mahal, jati, cantik, maka kita nak hiasi dalam almari itu dengan perkara-perkara yang baik, yang benda-benda yang nilainya baik lah kan. Begitulah tamsilannya hati ni. Sebab hati ni baik, memang kena letak dalam hati tu benda-benda yang baik, bukan sifat-sifat yang tercela, mesti sifat yang terpuji. Itu namanya takhalli, kan. Ni nafsu yang ketiga namanya mulhamah. Ni kita boleh nilai lah diri kita di kat mana, amarah ke, lawamah ke, mulhamah ni. Yang keempat, nafsu namanya mutmainnah. Yang kita biasa dengar tu mutmain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Ta'ala sebut kan, wahai orang yang punya jiwa yang tenang kan, yang sentiasa tenang kembali kepada Tuhannya dalam keadaan dia redha kepada Allah, Allah Ta'ala redha pada dia, masuklah dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namanya nafsu mutmainnah. Apa maksud mutmainnah ini? Dia berarti ketenangan, itmi'innah, ketenangan, tenang je. Apa saja dia tenang je. Nafsu ini sudah terang dalam hati dia. Terang hati dia menjadi terang dengan sebab namanya ketenangan. Sehingga mana dia terlepas dengan sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela tak ada dalam diri dia langsung. Ni jiwa yang tenang ini. Orang yang berada dalam nafsu ini disebut oleh para ulama tasawuf, dia akan berasa ketenangan, ketenteraman, tenang, tenteram. Apabila dia buat amal soleh, dia jadi tenang kan? Ada orang dia buat solat juga tapi hati dia tak tenang. Ada orang buat amal solat tapi dia buat sekadar buat, bukan buat secara sungguh-sungguh.
maka dia buat amal soleh, dia akan jadi tenang, tenteram. Bahkan kalau dia dah buat hasil amal soleh tadi, hati dia menjadi tenang. Satu orang lepas solat, apa saja kan, dia rasa, ya Allah, tenangnya Allah dapat solat, dia rasa seronok. Ini nafsu mutmainnah. Allah Ta'ala jauhkan rasa cemas pada diri dia, gelisah tak ada pun. Ketika mana dia terima musibah sekalipun, dia rasa redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan apa? Ketenangan yang Allah Ta'ala bagi padanya. Ini keputusan yang sudah disebut oleh para ulama, namanya nafsu mutmainnah. Ini. Dan yang kelima, apa dia kata? Nafsu apa dalam diri satu orang, namanya nafsu radiyah. Ulama tasawuf kata nafsu radiyah. Maksud radiyah ini berarti redha lah. Dia redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baginya takdir yang baik ataupun yang buruk sama saja. Kenapa? Ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ibu, ayah. Ini kalau kita buat apa saja yang kerana kita datang, apa yang berlaku dalam kehidupan kita lah, kita bukan orang lain, kita lah. Pertamanya kita nak letak bahawa ini semua dan Allah Ta'ala dah tentukan. Apa sajalah. Kadang-kadang anak peksa, kita rasa dia punya perform dia memang baik lah. Tiba-tiba result keluar tak berapa cantik. Maka kita pertamanya nak tenangkan hati ni, maka redalah apa sahaja yang Allah Ta'ala tentukan. Ini semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada dia baik ataupun tidak, datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang ada nafsu radiyah ini, dia menjadi satu ketenangan yang mana Allah Ta'ala bagi dia reda. Dia menyerahkan hidup dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah yang dinamakan satu orang Muslim. Muslim ini apa? Dia meletakkan kehidupan dia untuk Allah Ta'ala aturkan kehidupan dia. Allah diserahkan diri dia kepada Allah SWT untuk Allah Ta'ala aturkan kehidupan dia. Ini namanya Muslim. Dan antara ciri-ciri orang yang ada nafsunya redha ni, radiyah ini, dia menganggap perkara yang makruh itu haram. Dia mewajibkan, bahkan dalam diri dia, perkara yang makruh ni pada dia haram. Bukan maksud makruh tu haram, tak. Dia melazimi diri dia, kalau perkara yang makruh ni dia buat, umpamanya benda yang haram, supaya dia menjauhi perkara-perkara yang makruh itu. Makruh ni apa? Perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak suka. Bil makarih lah kan? Perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak suka, makruh. Dia tidaklah menjadi satu dosa. Kalau buat, tinggal berpahala, buat tak sampai dosa kan? Tapi ada di sana makruh sampai ke mana? Makruh tahrim itu sampai ke peringkat yang haram kan? Orang-orang ini dia menganggap bahawa perkara yang makruh ni pada dia perkara yang haram. Dalam bab syariat pun cukuplah orang-orang yang jaga dia jaga betul-betul nilai makruh ni sampai dia tak buat perkara yang makruh. Contoh dalam solat berjamaah, tuan-tuan, ya, kita lihat ya. Sebab dalam solat berjamaah ni pun ada perkara-perkara yang makruh kalau kita tak berapa cakna. Dan ni nak tarawih nanti, kita nak tarawih hati. Nanti ada satu ketika ada 2-3 orang di luar sana tarawih, dia rasa dia suka semayang yang ada pot, yang ada kipas, yang ada aircon kan. Dia tak memenuhi saf yang pertama, dia carilah saf-saf yang belakang supaya dia rasa seronok. Dia tak penuhkan saf-saf yang pertama. Itu makruh tu. Hukumnya makruh. Walaupun solat sunat, tapi bila mana satu perkara yang kamu tak buat, solat berjamaah ini kena jaga saf, tapi dia tak beda saf dengan sungguh-sungguh, tak jaga saf, dia telah buat satu perkara yang makruh. Makruh, contoh dalam bab syariat dan dalam bab ibadah. Maka orang yang jaga seperti ini, dia jaga perkara yang makruh ni, sekalipun dia tak buat perkara yang makruh. Sekalipun dia taklah menjadi satu batal solat. Nak solat kat belakang pun sah, tuan-tuan ya. Solat berjemaah kat depan, satu saf dah penuh, dia solat kat belakang, hukumnya sah, tak apa. Cumanya hukumnya makruh. Hukumnya makruh lah. Cuma saya nak bila nak sebut tentang solat ni, contohlah kita keluar dari, kita ambil sikit sentuh dalam bab fiqh lah ya. Bab fiqh ni dalam bab solat, hukum asal tu makruh lah. Tapi ada yang mana dia tidak menjadi makruh kepada satu orang. Contoh dia ni solat pakai kursi lah contoh. Kalau duduk dalam saf dia tak boleh duduk, dia tak boleh diri dengan sempurna lah. Sebab apa? Dalam saf tadi dia kena duduk kursi dan dia tak boleh pegang. Dia boleh semayang berdiri dengan syarat dia kena pegang dinding, contoh dia kena pegang kerusi, mungkin dia kena pegang berpapar lah, baru dia dapat diri. Maka dalam hal itu, ulama-ulama fiqh, sebagai ulama fiqh tuan-tuan, kalau itu dia boleh buat, maka wajib dia solat seperti itu. Walaupun sekalipun dia solat di belakang mungkin.
Sebab belakang tu ada dinding, ada meja, ada dinding, ada tiang, dia boleh pegang tiang tadi, dia boleh naik. Maka wajib dia solat seperti itu. Kalau dia solat dalam saf, dia tak dapat macam itu. Sebab apa? Tak ada tempat yang dia nak berpaut. Maka ulama fiqh kata hal itu tidak makruh pada dia. Kalau sekali pun dia solat di belakang, orang yang ada masyaqqah, yang ada keuzuran, maka boleh pada dia. Contoh. Tapi orang yang sehat ni, dia tak boleh. Kalau dia solat di belakang, tak ada apa keperluan, makruh. Walaupun dia tak batal solat, cuma dia makruh. Peluput pembatal fadilat 27 darajat. Contohnya begitu. Dalam bab syariat lah. Jadi kalau dia kalau dia semayang di belakang seperti itu, dengan sebab dia semayang kat belakang, dia boleh berpegang pada dinding, boleh pegang pada kerusi, boleh diri dengan berpaut pada dinding, maka dia semayang di belakang tak makruh pada dia. Bahkan sebagian ulama fuqaha wajib dia semayang seperti itu. Contohnya begitulah. Dalam bab syariat. Kan? Saya kadang-kadang kita sebut bab syariat ni tuan-tuan, kita tak ada istilah yang kata saya tak tahu ustaz. Allah Ta'ala faham saya, macam bukan istilah faham. Bab syariat ini kadang kita macam mana pun kena tahu dalam fardu ain. Wajib satu orang mengetahui tentang ilmu fardu ain supaya dia tahu tentang hukum makam, dapat beribadah kepada dia. Saya suka kongsikan satu orang kadang-kadang tanya. Contoh orang yang apa? Orang yang sentiasa daimul hadas itu, kan? Daimul hadas, orang kencing yang tak lawas tu, orang yang salisul baul tu. Ada kita tanya dengan sebagian orang yang macam itu tuan-tuannya, macam mana kaedah dia wuduk? Adakah dia niat wuduk sama macam kita yang sihat ini? Nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Kan dia wuduk itu macam itu. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Orang yang daimul hadas itu, kalau dia niat seperti itu, maka tak sempurna niat dia. Bahasa kita yang faham, tak sah wuduk dia. Sebab dia niat seperti orang yang sihat. Orang yang macam itu, yang salisul bauli, daimul hadas ini, dia niat dia saja aku wuduk untuk listibahah. Mesti ada listibahah ni. Maksudnya apa? Untuk mengharuskan aku solat fardu maghrib kerana Allah Ta'ala. Itu orang yang daimul hadas ini, dia tak macam kita yang sihat ni. Dan dia nak wuduk pula, dia tak macam kita juga. Haji wuduk kat mana? Saya wuduk dekat rumah. Sambil-sambil wuduk kat rumah, saya pergi masjid, sampai masjid saya solat tahiyatul masjid, solat qabliyah, baru azan. Azan baru saya qabliyah. Tak. Orang seperti itu kena masuk waktu dulu baru dia wuduk. Kan? Tapi sebagian orang tu, ya ke? Ada di luar sana kadang-kadang dia tak lafaz niat itulah. Tentu. Sebab tu kena disebut Imam Ghazali, empat orang muslim ni, orang yang beriman ni mesti ada 4 perkara untuk dapatkan ahli salih. Antaranya apa ini? Memahami ilmu syariat yang dia boleh beramal dengan hukum hakam ibadah itu. Jangan istilah saya tak tahulah ustaz, saya tak, bukan istilah tu, memang kena tahu. Bagaimana dia nisbahkan niat itu seperti mana niat bertayamum. Tayamum niat tu listibahah, saja aku tayamum untuk aku mengharuskan solat fardu apa-apa. Dia belum lagi tinggalkan hadas, cuma dia untuk mengharuskan solat saja. Sebab ada di luar sana tuan-tuan, orang yang daimul hadas ini, saya sebut ini, dia niat dia seperti mana orang yang sihat. Itu tak tepat. Tak tepat. Niatnya bukan begitu. Niatnya orang yang daimul hadas kita orang yang sihat, tak apa, boleh ready dulu wuduk. Orang seperti itu masuk waktu, dia istinja, dia wuduk terus, solatlah. Kalau dia nak tunggu berjemaah, maka diharuskan boleh. Tapi dia kata sebelum masuk waktu dia ready, yang tu tak boleh. Tu. Maka sebagian orang ulama dijaga tu, dijaga segala ibadah dia. Antara ciri dia anggap perkara yang makruh tadi haram pada dia. Supaya dia menganggap perkara ini yang antara lagi dia menganggap perkara yang sunat wajib pada dia. Sebab itu kadang-kadang ulama-ulama sufi ni tuan-tuan ya, kadang-kadang ada sebagian kawan kita mungkin yang dia dapat menjiwai nafsu namanya radiyah ini. Tak heran sebagiannya dia menjadikan puasa sunat tu sebagai wajib pada dia. Solat-solat sunat ni sebagai wajib pada dia. Rawatib ni janganlah, memang dia buat, tak pernah tinggal pun. Ditambah dengan puasa sunat, ditambah dengan solat malamnya, dia seolah mewajibkan sunat pada dia. Walaupun dia bukan wajib. Supaya apa? Supaya dia boleh melakukan dan dia merasakan seronok ibadah tadi. Dan kalau ditinggalkan seolah-olahnya dia berdosa kepada Allah, seolah-olahnya begitu. Dia merasakan seperti mana dia dapat dosa kepada Allah Subhanahu. Ini adalah ulama-ulama sufi ni.
Ialah memang tak, kepada kita orang awam ni tak payah wajib lah begitu, tapi tingkatan itu nafsu radiyah ini dia reda, ni Allah Ta'ala bagi aku banyak nikmat ini, apalah salahnya aku timbal balik nikmat ni pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dia punya reda dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nafsu yang keempat, yang keenam apa? Nafsu mardiyah. Mardiyah ni apa? Lafaz reda juga, tapi dia merasakan sangat reda dan mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala sungguh-sungguh. Allah Ta'ala juga reda pada mereka, dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW, yang Nabi gelar kepada para sahabat, yang Allah Ta'ala reda pada mereka, radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana dia reda pada Allah dan Allah Ta'ala reda pada mereka. Cinta daripada Allah ni memang tak boleh nak nafikan lah. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah ni, mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini sudah terkenal lah. Walaupun Nabi gambarkan mereka ini sebagai para sahabat dijanjikan syurga. Contohnya Nabi kata Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Tak ada satu orang pun bila mana declare syurga dia relax. Makin lagi dia beribadah kepada Allah, makin lagi mencari keterangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau dia bagi satu tawaran, kamu ni masuk dalam syurga lah, kita pun mungkin lah pada kita relax, dah ada tawaran, dah ada jaminan. Tapi para sahabat ni dijanjikan syurga, maka bertambah iman mereka pada Allah, bertambah ibadah mereka kepada Allah, dan yang tak dapat janji syurga tadi, yang Nabi tak declare tadi, tak ada rasa dalam hati dia, rasa iri hati. Macam mana ya Rasulullah, dia saja janji syurga, aku tak dapat pula, tak pernah rasa iri hati. Tak ada. Ini mereka redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia mengerjakan ibadah sunat, ya dah wajib dah, sudah barang tentu lah. Ibadah sunat ni dia buat semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ikhlas sebab kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa kecil tu dia menganggap satu sangat yang dosa besar ni. Benda dosa yang kecil ni, kalau satu orang para sahabat kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kamu ni kalau kamu buat dosa, dia kata kalau kami para sahabat Rasulullah ni buat dosa umpamanya dosa tu seperti kulit bawang, kami merasakan dosa sangat besar pada kami. Kulit bawang aja pada kami ni sangat besar. Ni satu mistik yang kadang-kadang kami bimbang yang Allah Ta'ala tak ampunkan kami. Begitu mereka tafsiran pada dosa tu, para sahabat ini. Ni yang ketujuh, nafsu apa? Nafsu kamilah. Kamilah ni apa? Nafsu yang sempurna. Sempurna tingkatan yang paling tinggi yang diberi kepada para Nabi, para Rasul. Mereka terpelihara, maksum. Allah Ta'ala pelihara daripada buat dosa. Tak ada buat dosa. Mereka sentiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nafsu kamilah. Maka kita lihatlah kita ni di mana tingkatan kita. Adakah amarah ni ke? Adakah lawamah ke? Adakah mulhamah ke? Adakah mutmainnah? Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha pada kita. Itu je. Paling tidak adalah usaha kita untuk jaga diri kita, jaga hati kita. Jangan sampai nafsu ni kawal kita sampai kita buat perkara-perkara yang mengundang keburukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar kita kawal nafsu itu. Nafsu ni perlu dikawal, disebut oleh para ahli-ahli sufi. Maka kata Syekh Muhammad Nawawi ni Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, dia kata apa? Iza aratu an tasta'nisa billah fastauhishu min nafsika. Apabila kamu inginkan untuk berasa tenang dengan Allah, ini sebut oleh ulama-ulama ni tuan-tuan. Kalau kita rasa kita nak ada satu namanya ketenangan dengan Allah, saat mana kita beribadah kita rasa tenang dengan Allah, saya bercakaplah sama-sama. Saat mana kita membaca kalam Allah kita rasa tenang, buat benda yang baik, amal soleh ni rasa tenang. Maka apa dikata oleh para ulama? Maka fastauhishu min nafsika. Lepaskanlah diri kamu itu daripada nafsu yang belenggu kamu. Lepaskanlah nafsu-nafsu tadi. Bila kamu rasa nak tenang, nak dapat ketenangan, bermulalah, ajarlah diri kamu untuk melepaskan nafsu-nafsu yang belenggu diri kamu. Nafsu apa-apalah. Ya. Nafsu, lepaskan. Dan insya-Allah kamu akan jadi ketenangan. Ya, kadang-kadang orang dapat bontrot dua, kita pun rasa nak dua juga. Orang dapat nasi ambang dua, kita rasa nak nasi ambang dua juga. Macam mana dia boleh dapat dua? Saya tak dapat ni, Imam. Pun kita rasa macam tak. Itu baru nasi ambang. Maka kita mudah fahamlah tuan-tuan, ya, bukan maksudnya begitu, tapi mudah fahamnya gitulah. Kan? Maka lepaskan nafsu yang membelenggu diri kamu, walaupun nampak perkara-perkara dunia ni lah disebut oleh baginda Nabi SAW.
dunia ni hanyalah tempat untuk sementara saja. Ni dia hanya menipu amal hayatul dunia ila ma ta'ala Allah Taala sebut. Maka disebut oleh para ulama tasawuf, hakikat tasawuf ini apa? Sebagai ulama tasawuf mengatakan apa? Bali tasawufu an tasfuwa bila kadrin wa tatba'al haqqa wal qur'ana wad dina. Bahkan bertasawuf, kita bertasawuf ini memang kena wajib satu orang belajar ilmu tasawuf. Siapa pun yang berakil balik, yang mukallaf ini memang kena belajar ilmu tasawuf. Kenapa? Dia mendidik hati kita, mendidik jiwa kita. Bahkan tasawuf ini ialah engkau membersihkan hati. Belajar untuk bersihkan hati dan anggota badan kamu. Daripada apa? Daripada segala kekotoran dosa ini. Hati boleh terbit dosa, anggota badan boleh terbit dosa. Maka dikatakan ulama-ulama sufi ini. Tasawuf ini ialah engkau membersihkan hati. Nak belajar bersihkan hati, maka belajarlah ilmu tasawuf dan anggota kamu daripada apa? Kotoran dosa. Dan wa antara khasyian lillahi muqtaiban ala zunubika tula dhahri mahzunan. Dan engkau mengikut petunjuk al-haq, yakni Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala, dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturan agama. Bila mana hati dah bersih, kamu akan ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau tahu orang yang khusyuk beribadah itu kerana apa? Kerana Allah Taala perlu bersedih hati atas kekurangan ibadahnya. Dan kau tahu orang yang khusyuk beribadah kerana apa? Kerana Allah Ta'ala perlu bersedih hati atas kekurangan ibadah. Orang yang khusyuk dalam ibadah dia, orang yang ada tasawuf ini, dia akan rasa sedih kalau dia tak buat amal ibadah. Tak buat, dia rasa sedih. Ya Allah, macam mana aku tak boleh buat ibadah ni, sedangkan orang lain boleh buat. Dia rasa sedih. Dan sepanjang hidup kamu bersedih hati atas dosa-dosa kamu, dia akan sedih hati dengan dosa-dosa apa yang dia buat. Maka dia kembali kepada Allah. Ni ulama-ulama sufi, orang yang ada tasawuf dalam hati dia, inilah dia merasakan kotoran diri dia, bukan untuk orang lain, untuk diri dia. Dia rasa diri dia ni banyak kurang, dia buat kembali pada Allah, dosa-dosa dia sedih, banyak dosa yang dia buat. Dia bimbang-bimbang kalau Allah Ta'ala tak terima ibadah dia. Sepanjang hidup dia rasa sedih kalau dosa dia, Allah Ta'ala tak ampunkan dosa-dosa dia, maka dia minta pada Allah. Ni namanya tasawuf. Dia membersihkan hati dan anggota badan daripada kekotoran dosa, baik apa yang dibuat daripada badan kita, tubuh badan ini, anggota tubuh badan ini, dan juga hati ini, dan berpandu pada Quran dan juga sunnah. Quran, ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga aturan agama ni lah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepanjang hidup dia akan rasa bersedih. Maka bila mana itu dia punya tingkatan itu berada, maka dia akan ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia hakikat namanya tasawuf. Dan bila sebut sebagai tasawuf, orang dia tak ambil pot sangat. Cukup dia sekadar belajar syariat, akidah, tasawuf dia tak buat. Maka tiga wajib orang yang beriman, orang mukallaf ini wajib belajar tiga perkara selain daripada akidah, syariat dan juga ini tasawuf, ilmu akhlak ini, supaya dia menjernihkan hati. Kita dah yakin Allah Ta'ala itu disembah. Kita dah faham syariat itu bagaimana nak bersyariat, hukum hakam. Cuma tambah yang satu lagi namanya akhlak, bersihkan hati ni. Tak cukup kamu beribadah tapi kalau akhlak kamu tak cantik, hati kamu tak cantik. Dan kalau hati kamu cantik sekalipun, kamu tak perfect, ibadah pun tak sempurna juga. Dia kena tiga-tiga sempurna. Cantik akhlak, cantik syariat, tapi akidah kamu tak tepat, akidah kamu palsu, maka tak tepat juga. Maka tiga-tiga ni kena. Setiap orang yang mukallaf ini kena ada ilmu tasawuf, kena ada ilmu syariat, belajar ilmu syariat, kena ada akidah yang benar. InsyaAllah tuan-tuan, Allah Ta'ala pelihara kita. Itulah antara nasihat dari para ulama kita dalam panduan kita, insyaAllah. Tuan Allah Ta'ala pelihara kita lah. Itu antara kita kongsikan malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita, manfaat insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qali hadza wa astaghfirullah alladzi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.